Ya, Assalamualaikum. Hari ni kita datang dekat ni Bamboo King Campsite dekat Padang Angas Kuala Kangsar. Ini ada Facebook, Instagram dengan nama kontak lah untuk siapa-siapa yang nak booking tapak kat sini. Tapi campsite ni baru lagi, fresh lagi. Kau mau datang, kau mau tengok sendiri. Ini kawasan yang campsite ni dia dalam kebun dengan sungai lah. Kebun bukit. Memang kawasan pokok-pokok tinggi semua. Kawasan ni walaupun baru tapi kemudahan semua lengkap. Ini surau. Surau dia memang selesa lah. Mozaik lagi. Ada tempat ambil wuduk. Lepas tu yang ni tapak-tapak lah. Ini rumah pakcik, kalau ada kat sini dia orang akan duduk kat sini lah untuk jaga tengok para campers. Ini punya peraturan lah kat sini. Pakcik khabar ikutlah masa check in, check out, keselamatan semua, jangan leka lah. Apa yang ada kat sini kita ikut peraturan, datang sini. Pakcik ada sini dengan keluarga kat sini. Ini salah satu tapak kemah lah yang ada. Ini pun kalau ikut kemah tapak kecil, tapak besar. Ikut mana muat sini, tapak kecil harga lain, tapak besar harga lain lah. Ini kemudahan yang ada kat sini lah. Toilet yang kita nampak ni. Ini dapur ni, dapur kayu kat sini. Boleh masak kalau orang nak cuba masak dapur kayu ni, boleh lah. Ini dapur kayu ni kalau nak berasa tradisional boleh lah, nak try. Kayu pun ada. Kalau nak merasa rasanya tak ada charge kalau kat ini. Ini toilet baru semua, mozaik baru lagi. Nak bakar-bakar boleh. Nak pakcik khabar nak bakar-bakar boleh, nak ambil kayu ni boleh. Ini parking ni, ini harga nanti saya akan letak dalam description lah berapa harganya. Sana tu gazebo. Gazebo ni kalau siapa yang tak nak letak flysheet boleh lah. Okay, kita tengok toilet pula pasal. Ini ada tangga semua ni turun ke bawah. Siap ada parking kat bawah ni, lepak-lepak. Air sungai best ni, budak-budak sedap atas ni. Seronok lah budak-budak ni. Tengok air sungai dia. Air dia. Sejuk air dia. Budak-budak best ni main. Air cetek je. Tenang je. Ini akan datang untuk tapak premiumnya. Masa sekarang belum lagi lah sebab baru lagi. Okay. Ini tanah orang lain lah sebelah sana. Ini nampak tu air dia bertingkat. Cetek bertingkat. Tengok. Kita tengok toilet dia pula. Ni dapur kayu tadilah. Ini toilet. Toilet dia ada satu sinki kat sini. Ini ada tandas dia. Tandas ni mozaik baru lagi ni. Ada shower. Ada lampu lah, generator atau solar. Masa ni tandas dia tandas cangkung lagi. Tandas reduk mungkin belum lagi. Sinki. Ini dapur kayu. Dari atas lah, nampak bawah.
Ini tempat sana pula. Ini salah satu tapak dia. Tapak yang ada ni tapak saya lah. Tapak panjang. Ini ni tapak juga. Sampai ke sana paik sana kita pergi lagi. Okay, sini tapak. Kat sini ada satu sinki. Air sinki sini. Air lagi. Sini ini gazebo tapak premier ni. Tengok view sikit. Ini view dari atas ni. Oh, best. Ya, rumah. Air sini ada best. Besar sini. Ini ada satu tapak. Sini satu tapak. Atas ni semua tapak lagi lah. Ini buat masa ni tak ramai lagi orang. Sini surau tadi. Dekat sini ini buah. Ini buah pulasai. Buah benda tu tak kasih buah ni. Ini sampai sini saja. Ini sampai tapak pakcik ni sampai sini je. Ikut paik ni. Sana orang lain punya tanah. Ni paik, sini ada paik juga. Ada air sini. Ambil tu air sungai bawah ni. Sana. Ini campsite lain lah. Ini Pak Mus campsite mungkin, tapi laluan jalan yang sama. Nanti saya tunjuk laluan masuk daripada kereta saya nanti. Ini tempat starting sini Bamboo King campsite. Ini tempat parking. Parking kereta boleh ataupun campsite boleh. Nak pokok durian tinggi-tinggi teduh sini. Ini tapak dia. Ni overall view lah. Sampai atas ni pakcik ni khabar. Sini dusun pakcik sampai atas ni. Nampak tu buah cempedak. Kamu datang je nak merasa pakcik ni tak bagi, tak payah bayar pakcik ni khabar. Merasa buah cempedak. Durian ni kot musim je lah. Ini punya banyak buah. Tengok buah cempedak. Atas-atas tu lagi. Ini buah durian penuh. Tapi buat kata campsite ni malam generator sampai subuh. Solar pun ada. Keluarga pakcik ni pada kat sini, so tak payah takut lah. Surau ada, tandas ada, gazebo, kemudahan air ada, semua ada. Yang penting campsite ni baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni pakcik nama pakcik? Raja Lok Badri bin Raja. Pakcik Raja Lok ni pakcik owner campsite Bamboo King campsite dekat Padang Rengas, Kuala Kangsar ni. Okey pakcik, nak tanya sikit pasal campsite ni. Baru berapa lama pakcik campsite ni? Dah lebih 3 bulan lebih lah dah. 3 bulan lebih campsite ni pakcik yang kita tengok sekarang ni
kemudahan yang ada ni macam gazebo. Macam ni parking pakcik Pangkin tu pangkin. Kalau macam gazebo ni berapa tapak pakcik? Gazebo ni RM50 ni. RM50 sewa. Kalau macam parking tu? RM15. 15. Okey. Kalau macam tapak kemah pula pakcik, ada berapa? Yang saya besar cerita tadi 45 dengan 30 kan. Okey. Okey pakcik, campsite ni kalau malam ni macam mana pakcik? Dia ada elektrik ke, generator ke? Generator. Macam terus sampai pagi. Sampai subuh lah pakcik kan? Subuh. Okey. Pakcik ada, kalau macam kata nak war-warkan pada para camper lain nak datang sini, apa nasihat pakcik lah untuk ni datang campsite ni? Dia nasihatnya tu yang ada senarai yang di apa nama papan tanda di sana. Ada nama ni. Ada tambah tanda. Dia bukan saja dekat Dangor kan. Nampak tak? Ikut peraturan yang dah ni lah kan. Untuk apa peringatan bersama. Yalah. Macam kawasan ni pakcik, kalau macam kata kepala air tu ada ke pakcik? Ada tapi tak banyak. Yalah. Tak kuat. Pedul pakcik tak kuat lah, tapi pedul budak-budak kuat lah. Ya. Apa untuk nantilah pada camper nak datang, okey, saya akan letak description bawah nombor semua pada pakcik ataupun anak pakcik ni lah. Ya. Di YouTube ni. Okey, pakcik ni sentiasa ada lah kat sini. Lagi satu pakcik ni, kalau buah ni cepedak je boleh beli ke macam mana kira? Sekarang ni kalau ada je buah di sini, siapa musim buah, kalau siapa menginap di sini, rasa-rasa pakcik free je lah. Alhamdulillah. Buah durian ikut musim lah pakcik Ikut musim. Okay. Itulah kalau setakat nak makan di sini, royan boleh. Boleh. Okay. Kalau musim buah. Okey. Rasa-rasanya, kalau ingatlah pakcik rasa tak pernah nak jual lah. Tapi kalau kata nak buat balik ada banyak, okeylah, ada pembayaran sikit. Yalah. Ya. Merasa lah pakcik tak? Ya. Kalau setakat nak merasa, memang boleh. Okey, itu je pakcik. Terima kasih banyak pakcik. Sama. Okey, Assalamualaikum. Ini bahagian yang akan datang lah. Kat sini akan tambah belah sini, premium, mungkin premium. Akan cross daripada atas sana. Cross dari sana. Mungkin turun sampai ke ikut sini. Tambah tapak baru kita tengok. Belah sini akan datang. Ini tapak belah sini. Ini betul wide. Ada lubuk sini. Ini mana nak dapat kat sini? Mungkin yang akan datang bolehlah merasa kat sini. Masa sekarang dalam proses pembersihan. Yang set dari sana. Ada dua sungai. Ini pemandangan dari bawah. Tempat camping dia tinggi sikit. Memang nampak view sungai cantik lah. Tapak tu pangki, tapak kemah, gazebo. Air ni semua berlongkang. Ada segot-segot. Memang best lah.